Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna fi hadha syahril karim minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna ya Allah minal ashqiya'il mardudin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang pendengar yang saya hormati, sidang penonton yang saya hormati sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan jua dapat kita hidup di dalam bulan Ramadan, bulan yang menawarkan 1001 macam kelebihan, bulan yang menawarkan peluang untuk kita meningkatkan diri kita dari masa ke semasa, peluang untuk kita hidup bermasyarakat, peluang untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, peluang untuk meningkatkan amalan kita beriktikaf berdamping dengan masjid dan sebagainya. Sedang penonton yang saya hormati sekalian, tajuk perbincangan kita pada hari ini sesuai dengan keadaan kita di awal bulan Ramadan ini, iaitu Ahlan ya Ramadan. Bermaksud selamat datang bulan Ramadan. Kita menerima kunjungan bulan yang sangat mulia dan kita perlu menyediakan diri sebagai menyambut tetamu yang sangat mulia dalam hidup ini. Kita dapat menyediakan dan memberikan layanan terbaik untuk Ramadan. Cuma bezanya Ramadan datang sebagai tetamu, di samping tetamu Ramadan juga datang menawarkan tawaran-tawaran yang sangat hebat dalam hidup ini. Sedang penonton yang saya hormati sekalian, sebab itu kita kena ataupun kita sewajibnya mempersiapkan diri kita. Apabila kita mau masuk ke dalam bulan Ramadan, kita mempersiapkan diri kita. Sama ada persiapan itu adalah persiapan fikriyah atau persiapan pemahaman kita. Kita kena faham bahawa Ramadan datang kepada kita bersama pakejnya dengan segala ibadat di dalamnya adalah untuk menyampaikan kita kepada matlamat menjadi orang yang bertakwa. Satu tingkat manusia yang sangat agung, yang sangat tinggi, yang sepatutnya ia menjadi medan perlumbaan kita semua umat Islam untuk mencapai darjah takwa itu. Kita perlu memahami bahawa puasa di dalam bulan Ramadan bukan menyusahkan, tetapi sebaliknya ia menyediakan kita peluang untuk menjadi manusia yang benar-benar taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita perlu menyediakan persiapan ma'nawiyah atau persiapan ruhiyah kita. Kita punya roh kita perlu perkasakan dan perlu menerima Ramadan dengan penuh persediaan roh kita, lapang dada kita, iaitu kita cuba untuk memujahadah diri kita untuk memastikan puasa kita tidak seperti puasa orang-orang yang hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa kita adalah menahan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya akan menghantar kita kepada manusia yang benar-benar patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga persiapan yang perlu kita adakan, iaitu persiapan fizikal, iaitu persiapan jasadiah. Bermaksud kita menyediakan diri kita. Apa juga penyakit yang kita kesan, yang ada pada diri tubuh badan kita, maka kita cuba hindarkan ia atau kita rawat daripada awal lagi. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui pada tahun ini dalam keadaan tubuh badan kita sihat, tubuh badan kita tidak menghalang kita untuk melaksanakan apa yang kita idam-idamkan untuk kita capai matlamat kita di dalam bulan Ramadan. Begitu juga sidang penonton sekalian, kita perlu juga ada persiapan maliyah atau persiapan harta kita. Kerana nilai bersedekah, nilai infak di dalam bulan Ramadan tidak serupa nilainya itu apabila ia berlaku di luar bulan Ramadan. Kerana setiap sen yang kita laburkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pulangan yang berlipat kali ganda kepada kita. Sebab itu Nabi SAW
ketika memberikan galakan kepada sahabatnya, pada para sahabat untuk infak fi sabilillah. Nabi SAW menyebut antaranya man fattara shaiman, barang siapa yang menyediakan juadah berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, maka pahala penyediaan itu ialah ia akan mendapat pahala orang yang memakan juadah puasanya itu. Pada hari ini ramai umat Islam di seluruh dunia memerlukan infak daripada tuan-tuan. Rakan-rakan kita di Palestin, rakan-rakan kita di Myanmar dari suku etnik Rohingya Muslim yang sedang ditindas pada hari ini, juga rakan-rakan kita di Syria, dan tidak kurang juga rakan-rakan kita di Malaysia ini memerlukan infak daripada kita semua. Tuan-tuan sekalian, mari kita gunakan kesempatan ini. Mari kita gunakan kedatangan Ramadan yang mulia ini. Kita bersedia bersungguh-sungguh, sama ada persiapan fikriyah ataupun persiapan maknawiyah, ataupun persiapan jasadiyah, ataupun persiapan maliyah, yang kita rangkumkan 4 komponen ini untuk menjadikan Ramadan kali ini. Kita berjanji dengan diri kita, kita berjanji dengan agama kita, kita berjanji dengan masyarakat kita, agar Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita. Maka dengan itu, sidang penonton yang saya hormati sekalian, perlu kita memahami bahawa detik-detik hari-hari Ramadan yang kita sedang dan akan lalui ini, biarlah ia mendatangkan pulangan yang baik ataupun imbalan yang baik, sama ada untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk negara kita, ataupun untuk keseluruhan alam. Kerana nantinya kita melihat Ramadan yang kita laksanakan secara benar-benar, persediaannya begitu rapi, pemahamannya begitu mendalam dalam kehidupan kita, persiapan fizikal kita yang menyebabkan kita langsung tidak terhalang untuk melaksanakan ibadah ini dengan begitu baik sekali. Persiapan maliyah kita atau harta kita yang kita peruntukkan kadar tertentu untuk agama kita, kalau kita dapat laksanakan ia dengan baik, maka mudah-mudahan kita ini akan mendapat seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bermaksud, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh persiapan, faham, dan juga rohnya dapat menerima dengan baik, wahtisaban, juga mengharapkan pahala keredaan Allah Subhanahu wa taala. Janjinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Itu ibadat yang berlaku di siang hari Ramadan. Jika sekiranya ia berlaku ibadat-ibadat yang berlaku di malam bulan Ramadan, Nabi SAW menyebut, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan penuh persiapan dan persediaan, persiapan fikriyah, maknawiyah, jasadiyah, maliyah, dan juga mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala. Sekali lagi Nabi SAW menyebut, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan dosa yang telah lalu. Tetapi barang diingat, ada juga manusia-manusia yang berpuasa, ada juga manusia-manusia yang melaksanakan ibadah malam, namun mereka tidak mendapat apa-apa habuan apabila persiapan tidak mencukupi, menyebabkan mengakibatkan ibadahnya juga berkurangan. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Tak ramai orang yang berpuasa tidak mendapat apa habuan daripada puasanya kecuali hanya ju' wal 'atash, iaitu lapar dan dahaga saja. Wa kam min qa'imin. Tak ramai juga orang yang melaksanakan qiyamul lail, bangun malam, tarawih dan sebagainya, laisa min qiyamihi illa sahr wa ta'ab. Tidak mendapat apa-apa habuan daripada ibadat malamnya itu kecuali hanya berjaga malam dan letih saja. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini mendatangkan manfaat khusus untuk diri saya dan sidang penonton sekalian, agar ia menjadi satu tazkirah awal Ramadan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.